Alright guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Jam pukul 12 suku. Okay, sekarang aku dekat Kempas, dekat Team Ayus Motorsport. So kali ni aku nak hantar motor aku Vic ni. Okay, ini ini aku nak buat major service lah. Pasalnya next kita nak ke Thailand. Tahun ni masih ride Thailand. Memang acara tahunan lah ni, acara tahunan. So aku nak buat major service dekat Team Ayus. Masuk tahun ni dah 3 tahun dah. Iklan je. Masuk tahun ni dah 3 tahun aku buat motor VA aku dekat ni Team Ayus. Okay, so aku trusted. Harga pun harga berbaloi lah, kenalah dengan hasil tangan yang dibuat dekat motor aku ni. Right, first aku overhaul siap spec full spec 62. Lepas tu tahun lepas aku buat top set. Pasal aku nak maintain aku punya motor supaya perform. Pasal tahun lepas kita pergi Koh Samui. And then tahun ni tak jauh tapi masih dalam Thailand. Mungkin apa, main-main sepadan je kot. Petung, Hanyai gitu je lah, tak jauh lah. Okay, so motor ni banyak aku nak kena buat. Banyak sangat. Aku nak kena tukar frame pad depan belakang. Depan belakang nak tukar. Lepas tu apa, disk belakang nak kena tukar pasal dah berlekuk-lekuk lah. Dah bergalut kata. Lepas tu fork pun dah bocor. Nampak? Okay, fork pun dah bocor. Jadi itu nanti kita buat next kita buat. Pasal nak buat dekat sini boleh kan, tapi lambat lah. Dia fokus dekat engine lah, performance punya apa, dia fokus dekat performance punya kerja lah. Alright. Okay, so kat sini banyak injection punya motor, PA, Kuai Suku, RS, MVX, skuter pun dia layan. Okay, aku tengah tunggu member aku ni, lagi nak mendung ni. Tunggu dia sampai. So tertinggal lah motor ni. Alright. Okay, nanti aku sambung balik lah. Owner busy kat dalam. Okay bang, ni motor abang kita dah buka. Lain-lain tak ada masalah. Belah kelas yang rosak dia traffic dia nasib dia nak habis. Tu dengan ni ni yang datangnya abuk besi. Wow. Ni tukar dengan plastik. Yang ni apa tu, apa tadi, mana bang auto tu? Auto tu ni auto abang elok. Yang ni elok lah. Tak teruk. Lain cantik je. Alright guys, so motor dah settle lah. Okay, semalam lagi dah siap. Dia makan masa 1 hari je. Okay, motor dah settle. So ada beberapa barang yang rosak lah. Clutch plate dah habis. Hampir bukan habis, hampir. Lepas tu housing dah makan. Housing plate ni dah makan. Jadi aku ganti terus lah, tukar terus. So kerugian dalam bawah 500 macam tu. Buat major service sekali ganti barang baru lah. Alright. So
standby untuk ride Thailand bulan depan. Okay. Ada lagi nak buat fork, service fork, brake pad depan belakang, lepas tu disc brake, lain-lain tak ada kot. Okay. Right, so tu je lah. Okay, masih setia dengan tim Ayus Motorsport. Memang 3 tahun ni masih dengan dia je. Alright, so pada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Alright.